Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tamanya saya mengalukanlah semua yang hadir dan terima kasih kerana sudi datang ke tempat saya ni, Datuk Daud dan seluruhnya lah, Datin Fadilah yang merancang daripada awal, dan saya alu-alukanlah walaupun tempat ni jauh sikit tapi sampai jugalah semua. Terima kasih. Dan saya rasa pagi ni mungkin kita santai je kot. Saya akan buat 2 sesi. Satu, saya cakap sikit. Kemudian oleh kerana ni semua orang pandai-pandai ni, orang bijak pandai, jadi saya ingat tak perlu saya cakap panjang. Kita boleh, mungkin ada yang nak tanya, ada yang muskil, ada yang rasa keliru tentang apa-apa saja, tentang hal-hal yang boleh saya jawab, saya akan jawab. Yang tak boleh jawab, mungkin kena cari sumber yang lain lah. Pertama, saya nak pergi pada satu hal. Oleh kerana kebanyakan ni, berapa ni? 6 series ke 7 series? Dulu sebahagian orang kata manusia ni masa muda dia progresif, tapi bila mula tua dia mula konservatif. Saya tak pasti. Maksudnya orang-orang yang dianggap progresif masa muda pun bila dah tua dia nak maintain status quo dia. Ini tak tahulah kita dalam hidup ni kan. Tapi itu satu andaian. Cuma hidup ni sentiasa progres, hidup ni sentiasa berjalan. Dan manusia, dia akan mengalami perubahan dalam diri dia sendiri. Dan kita akan tahu bagaimana keadaan kita semasa kita muda dulu, bila kita sihat, kuat bekerja, dan apabila kita sudah tidak ada kedudukan lagi, barangkali tidak aktif lagi, dan perasaan kita juga berubah. Apa yang dahulu mungkin kita sangat keras, mungkin kita sudah lunak. Apa yang dulu kita rasa sangat penting bagi kita, hari ini mungkin tidak penting lagi. Apa yang dahulu kita rasa sangat sayang, hari ini kita rasa tak apalah, biasa-biasa. Dan apa yang dahulu kita marah, hari ini mungkin kita berubah. Kerana perubahan manusia itu bukan pada perubahan sosok tubuhnya sahaja, tapi perubahan pada dalaman insan itu sendiri. Apapun, untuk jadi orang-orang seperti tuan-tuan dan puan-puan yang ada ini, dengan rahmat yang Allah berikan, ada latar pendidikan, ada pekerjaan yang baik, ada status keluarga yang baik, ialah satu nikmat yang besar yang telah dilalui di dalam satu kehidupan. Yang kehidupan itu mungkin akan berakhir bila-bila saja daripada tempoh itu. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahqaf, Allah cerita tentang insan ini. Allah kata, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagat ashuddahu wa balagha 40 sana. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa maksudnya? Allah kata wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana.
Kami berpesan kepada insan, tengok how nice the chosen word that Allah Subhanahu wa taala post in Quran. Dia kata wa wasaina, kami pesan. Ini kalau bos kita, mak kita kata biasa, tapi the Lord of the world, Allah Tuhan semesta alam, pilih perkataan wa wasaina al-insan. Kami pesan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua ibu bapanya. Ihsan ialah satu perkataan yang more than sekadar adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ni orang duk pergi sembahyang Jumaat, duduk dengar. Allah memerintahkan adil dan ihsan. Adil biasanya kita bertindak setara. Kita beli, orang buat baik kat kita, upah dia RM50, kita bagi RM50. Tapi kalau kita bagi RM60, kita ihsan. Kita ihsan. Yang tu bagi lebih sikit lah, kesian kat dia. Walaupun nak 50 tu mencukupi. Saya selalu buat contoh dalam kuliah saya. Ihsan ni biasanya suami isteri, kan? Kalau nak ikut jadual tanggungjawab suami tu, yang syarak bagi tu tak banyak. Bukan tak banyak, ada senarai. Makan seperti mana orang lain makan, pakai seperti mana orang lain pakai, tempat tinggal seperti mana orang lain. Tapi bila suami, dia taklah bagi makan seperti orang lain makan. Lebihlah makan tu. Nak makan di restoran mahal pun, dia bawa juga. Dia tak kata, tak, yang ni tak termasuk dalam tanggungjawab suami. Kalau isteri dia kata, jom kita pergi makan. Yang lebih itu ihsan. Agama suruh ihsan. Sembelih lembu ni, sembelih putus semua urat tengkok, urat-urat yang halkum dan semua, banyak sahlah sembelihan itu. Tapi Nabi kata innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibah. Allah tulis ihsan bagi setiap benda. Kalau kamu bunuh elok-elok. Nak hukum mati tu. Dan kalau sembelih elok-elok. Ihsan. Maksudnya bagi pisau tajam. Supaya jangan kira halal saja, tapi kesian pada binatang. Ihsan ini kepada ibu bapa disuruh ihsan. Bila kita dah jadi ibu bapa, dah tua, kita mula tahu apa maksud ihsan. Kalau anak-anak kata macam mana mak cakap kat saya dulu, saya cakap macam tu. Tak boleh lah. Kena ada ihsan disebabkan umur dia, segala keadaan dia. Dan kita akan mula terasa. Allah kata kami pesan kepada insan supaya wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami pesan pada insan, kepada kedua ibu bapanya, hendaklah dia ihsan. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibunya mengandungkan dia dalam keadaan susah, beban, dan melahirkannya dalam keadaan susah. Okey, tak apa. Mungkin bahagian tu kita dah habis lah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusu 30 bulan, Tuhan kata. Kerana mengandung ni paling singkat 6 bulan. Paling singkat mungkin untuk manusia hidup. Dan menyusu adalah 2 tahun. Jadi 24 campur 6, apa? 30. Quran kata salah surah. Quran exactly. 1400 years ago. Sebelum sains berkembang, develop dan so. Okey. Allah kata hatta idza balagha ashuddah. Sehingga apabila insan itu sampai kepada satu umur yang matang. Umur matang kita ni berapa? Berapa perempuan ni datin, datuk ni? Berapa umur matang kita? Berapa umur matang? Nak mula manusia boleh kata hang ni tak matang-matang lagi. Berapa?
25? Lagi? 18? Boleh? Malaysia berapa? Malaysia boleh mengundi berapa? 18 kan? Patutnya matang kot nah. Tak apa, Quran kata hatta idza balagha ashuddahu. Ni pun scholars uh, they got different opinion. What is balagha ashuddahu ni? Matang, umur matang, maturity of age ni apa? Kematangan dalam umur ni apa? Tak apalah, ada kata 18, ada kata 25, it's okay. Ada kata balik. Okay. Tapi Allah sambung lagi. Wa balagha arba'ina sana. Dan sampai umur 40. Jadi 4 siri. Yang duk ada ni berapa? 7 siri. Ikut Hijri dah 7. Ikut Hijri dah 7. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini adalah doa Tuhan kata orang yang matang ataupun paling-paling lewat orang yang umur dia sudah sampai kepada 40 tahun. Artinya kita yang 50 lagi patutlah. Yang 60 pun lagi patutlah, kan? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Dan sampai kepada umur 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bila sampai umur 40, dia akan kata pada Tuhan dia, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, berikanlah kurnia kepadaku agar aku bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Tuan-tuan, puan-puan, nak jadi bersyukur ni rupanya kena kurniaan Tuhan. Jika Tuhan tak kurniakan, manusia itu tak akan tahu bersyukur walaupun dia duduk dalam segala kemewahan, kenikmatan, melalui hidup dan perjalanan. Tuhan selamatkan dia daripada banyak keadaan, kesusahan. Dia sentiasa akan ada dia komplain daripada dalaman diri dia. Dia akan komplain, tak puas hati dengan apa yang dia dapat dalam hidup dia. Jadi Allah kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sana. Tahu apa? Tak, okey. Apabila dia sampai kepada 40 ni, dia akan menyatakan bahawasanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa? Wahai Tuhanku, berilah kurniaan agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Sebelum saya nak sambung doa ni, ini adalah satu perkara yang paling perlu untuk umur manusia ni, setiap peringkat, termasuklah umur-umur kita ni, kena minta, ya Allah, bagilah aku tahu bersyukur. Kena syukur tu bukan duduk di mulut, syukurlah, nak buat macam mana. Bukan. Kena syukur itulah sesuatu yang ada di dalam dada kita, yang hanya Allah saja yang tahu hamba dia ini syukur ataupun tak. To pretend, to say that Alhamdulillah, I'm very grateful,
Everybody can say it. Tapi untuk really grateful, in very deep in your heart, you feel so grateful. God, I don't know how to thank you. Ya Allah, I don't know how to thank you. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Kan kita baca pagi-pagi kan. Aku mengaku banyaknya nikmatmu padaku. Dan aku mengaku dengan dosa-dosaku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Aku minta agar aku dapat bersyukur atas nikmat yang kau beri padaku dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah. Agar aku dapat beramal dengan amalan saleh yang engkau redha. This is another thing yang kita sentiasa kena minta kat Tuhan. Supaya kita dapat beramal dengan amalan saleh yang Allah redha. Kerana banyak mungkin amalan yang kita amalkan, kita rasa macam okey, tapi Allah tak redha. Sometimes kerana kita riak. Sometimes kita buat satu amalan tapi tidak 100% kerana Allah ada benda-benda lain. Sometimes not follow the Prophet SAW. Kita tak ikut format yang Nabi telah ajarkan. Kita reka sendiri. Religion is something fixed. You have to follow the Prophet. So, kita minta agar Allah kurnia pada kita amalan yang Allah redha. Wa an a'mala salihan tardah. Agar aku dapat beramal dengan amalan salih yang engkau redha. Wa aslih li fi zurriyati. Tengok, Tuhan Masya Allah Tuhan, Allah Ta'ala. Dia bukan saja suruh kita ibadat kepada dia, dia ajak kita macam mana nak doa kat dia. Kan? Subhanallah. Cuba kita tengok manusia kita. You tulis surat kat saya lah. Nanti dia jawab. Bos kan? Orang minta, you tulis surat lah. Itu manusia pada kuasa banyak sikit. Kita macam tu kan? Tulis surat lah, you buat permohonan. Nanti dia tengok. Allah dia suruh kita buat permohonan, dia tolong bagi bahasa lagi. This is the words, if you ask me, I will accept your doa. This is not created by someone else. Manusia ke apa. This from me. Take this word from me. Allah kata apa? Sambung doa tadi. Wa aslih li fi zurriyati. Baikilah untuk aku zuriat keturunanku. Dulu masa muda mungkin happy go lucky, tak apa ingat sangat. Tengok okey. Ya. Tapi bila sampai certain age, manusia akan tengok tentang zuriat dia. Zuriat ni akan jadi apa? Yang ni kalau aku mati ni berdoa ke tak kat aku ni. Betul tak? Sekarang ni semua happy-happy, anak cucu. Tapi kalau kita mati ni mungkin seminggu sedih, sebulan ingat, setahun mungkin lupa. Siapa yang akan nak? Mungkin akan sambung untuk doa untuk kita. Wa aslih li fi zurriyati. Baikilah untukku pada zuriat keturunanku. Inni tubtu ilaika. Ni boleh main ya, Haji boleh lama apa dah? Haji boleh duduk sini je. It's okay. Sila. Fadal. Salam. Okay. It's okay. Setelah dia minta zuriat dia elok, ni pada umur 40.
Dan above lagi lah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepadamu dan aku termasuk di kalangan orang yang menyerahkan diri. Sehingga kata ulama tafsir, manusia ni pada umur 40 kena renew taubat. Kalau umur 60 kena renew tak? Ha? Macam mana Ustaz? Ustaz kata kena. Bukan umur 60. Actually, every night kita mestilah setiap masa minta Tuhan ampunlah kita. Betul tak? Okey. Apa balasan dia kalau kita sebut doa tu? Allah kata, ulaika alladhina natajawwazu anhum. Ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Allah kata, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang yang kami terima daripada mereka the best apa yang mereka telah buat. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Dan kami maafkanlah kesilapan-kesilapan mereka. Kami skip kesalahan-kesalahan. Tuan-tuan, perempuan, kita dalam hidup ni, kita nak apa? Kita nak patah balik pada masa ni tak boleh lah. Betul tak? Masa kita tak boleh patah balik. Walaupun kita bayar berapa juta pun, kita tak patah balik lah. Saya kalau tu perempuan dengar dalam ceramah saya selalu sebut, for me the most amazing thing created by God is time. God is not in time. Time is makhluk. Masa tu makhluk. Tuhan, sebab tu Tuhan tak ada time. Tuhan tak boleh kita kata sebelum tu Tuhan. This is no sebelum, no before and after. Because before and after is time. Ni tuan-tuan belajar dalam fizik, quantum fizik, time and space. Kan? Masa. Kita ni duduk di dalam sistem masa. Masa ni Tuhan je yang memiliki. Sebab tu orang mungkin tanya, macam mana nak malam Isra' Mi'raj, Nabi dah 4 orang yang duduk dalam neraka. Neraka perbicaraan tak mula lagi. Tapi because time ada Tuhan, the one and only who controls time. Dia boleh ambil orang ni, tak dalam time ni, ambil orang ni, tak dalam time ni. Tu yang khayalan Hollywood fikir tentang mesin masa tu. Nak patah balik, nak pergi ke depan. Time machine. Back to future. So, time. Kalau masa ni dah berlalu, kita fikir, kalau aku ni boleh patah balik, aku tak buat lah macam hari tu. Betul tak? Kadang-kadang kita fikir. Tapi apa kita boleh buat? Masa dah pergi. Dah sampai peringkat ni. Salah lah aku buat hari tu. Silap. Tapi kesilapan ini nak dibicarakan oleh siapa? Ya dibicarakan di hadapan Qadi, Mahkamah Tuhan yang Maha Agung. Tapi Tuhan kata, wa natajawazu an sayyi'atihim. We skip you punya kesalahan. So okay. Pasal you dah taubat. Walaupun mungkin manusia tak memaafkan kita. Sometimes. Tapi Tuhan kata, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itu adalah orang yang kami terima
apa yang baik yang mereka telah buat. Dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Fi ashabil jannah. Mereka berada di dalam kalangan ahli syurga. Wa'da sidq. Janji yang benar. Kanu yu'adun. Yang mereka itu telah dijanjikan. Ini satu pengubat bagi kita yang umur yang seperti ini, yang telah melalui perjalanan. Yang kedua, sebelum saya nak buka bincangan kita ni, Nabi Sulaiman alaihi salam, dia ada doa yang dekat macam ni juga. Yang Allah cerita. Bila dia tengok semut berkata-kata, saya nak skip cerita semut tu pasal nanti panjang pula. Tapi saya nak ambil tentang doa dia saja. Bila dia tengok semut berkata-kata dan he understood the dialogue, because Allah bagi Nabi Sulaiman ability untuk faham bahasa semut ni. Kerana kadang-kadang kita dalam hidup ni, kalau Allah bagi kelebihan, kita akan nampak, kita akan tersenyum sendiri, betul tak? Kita akan nampaknya, bodoh aku dulu tak tahu benda ni. Contohnya kan, ni doktor pakar. Mungkin orang lain tengok macam lain. Tapi oleh kerana kita doktor pakar, kita tahu bukan tu. Benda tu lain. Tapi kita tak apalah. Oleh kerana makcik tu nak beritahu macam tu, kita terima je lah. Kan? Tapi, betapa kita bersyukur kena kita tahu. Sebenarnya bukan macam tu. Because we are learned person. Ilmu, betul tak? Nabi Sulaiman bila dia dengar semut berkata-kata dan Allah bagikan keupayaan dia untuk faham hal itu. Dia Quran kata fatabassama dhahikan min qawliha. Tersenyum Sulaiman dan ketawa ia mendengar kata-kata semut. Nanti next time saya cerita apa yang semut kata, tapi kita tak ada masa kan. Tapi apa Nabi Sulaiman kata? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhanku, kurniakanlah padaku agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua ibu bapaku. Macam tadi kan? Wa an a'mala salihan tardah, agar aku dapat beramal dengan amalan saleh yang engkau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku ini dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Tu siapa dia tu? Nabi Sulaiman. Dia minta supaya dia dimasukkan di kalangan hamba yang saleh. Jawatan Nabi kita tak boleh dapat. Tapi hamba yang saleh, semua orang kena jadi. Semua orang ingin, betul? Hatta Nabi pun minta yang tu. Sedangkan Nabi Sulaiman, tak ada dah orang raja yang akan lebih baik daripada Sulaiman. Tak ada. Lebih berkuasa daripada Nabi Sulaiman, tak akan ada. Kerana Nabi Sulaiman dalam doa dia kata, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhan, berikan padaku kerajaan, tak boleh siapa pun lebih yang dapat selepas daripada aku. Tak ada dah. Raja hebat macam mana pun tak boleh nak dapat macam Sulaiman lah. Dia bukan raja manusia saja. Raja apa? Dengan jin, dengan haiwan. Pun begitu, doa dia apa? Masuk orang saleh. Saya selalu ulang poin ini untuk ingatan dari saya. Juga Nabi Yusuf apabila dia menjadi raja yang besar di Mesir. Dengan handsome, dengan segala anak Nabi, keturunan Nabi, dengan segala nikmat. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Matikanlah aku sebagai orang Muslim. Masukkanlah aku di kalangan orang saleh. So ada beberapa perkara di atas mukadimah cakap. Mukadimah saya ni pertama, umur patut menjadi faktor untuk kita
kena berubah. Tapi alhamdulillah semua kita ni berubah lah, kan. Kalau sampai ke satu umur yang berubah, kita ni duduk macam dulu juga, tak improve ourselves, it's very bad news, kan. Kita kena improve. Kemudian kesyukuran, satu benda yang selalu kita kena ada dalam diri kita, dan kita kena minta kepada Tuhan bimbing kita untuk syukur. Yang berikutnya, supaya amalan saleh kita kena belajar, supaya amalan yang Allah redha. Kita kena taubat kepada Dia, mengulangi taubat kita. Kita harap masa yang telah pergi, walaupun kita mungkin menyesali sebahagian masa-masa itu, Dia gantikan dengan yang baik. Dan kemudian Dia masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang saleh. So ini adalah mukadimah untuk jadi boleh bicara lah. Saat nak tanya saya hal-hal yang lain pun boleh. Tak mesti terhad pada apa yang saya cakap. Apa yang saya dapat jawab, insya-Allah saya jawab. Terima kasih. Mana satu? Alhamdulillah, kita hari ini rasa sangat bertuah. We are very honoured hari ini kita dapat datang ke residen, ke kediaman Dr. Maza, yang mana semalam semua orang Google Dr. Maza, Datuk Profesor, Associate Profesor Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin. So we are very honoured. So we are very honoured, dan kami rasa macam kami ni dah sampai saat-saat dah nak cecah 7 siri ni. Kami rasa bila Datin Fadilah bawa kami kemari, kami merasakan satu peluang untuk kami mengimbau dan buat reflection kami selama nak sampai 70 tahun ni. Dan yang paling tua dalam sini ni rasanya Zauji lah, 35 dia. Yang lain semua muda-muda. Dia kena banyak bertaubat lagi. Kami baru 7, nak masuk 7 siri, dia dah masuk 7 siri dah tu. So kami rasa sangat bertuah lah bila dapat connection dengan Datuk Maza. We are very honoured because Datuk Maza menjemput dan kita dapat kemari. Fi Arabi we said, how do I say? تشرفنا بدعوة المبارك يا فاضل يا شيخ. Kita sangat bertuah because Dr. Maza, Datuk Maza dah dapat banyak ilmu daripada banyak benua, daripada benua Jordan to Middle East, then come back to USM for his masters, then go to UIA. That is the most moment yang pengumpulan pengetahuan dan ilmu. And then go to the comparative Islamic religious study in Oxford, where 2011 to 2012 was really a great experience. And Dr. Maza always share in your blog, follow your blog, how do I say, Minda Tajdid. That was a very nice, you all follow, and some of your books and references, we like the way you're thinking, because when you see Minda Tajdid, there is something kami rasa macam ulama yang melihat secara keseluruhan. Even though Datuk always say kita ni ada kebebasan beragama, kebebasan religious freedom, and we feel that sesuatu yang luas yang kami kurang arif, but when Datuk elaborate di dalam blog-blog tu, we feel that you are the right person for us to share and to forward our mushkilah about reaching 70 ni. Reaching 70 is really a great challenge. Ingat saya ni nak duduk kat bawah tu rasa berat. Saat ni tak boleh bangun. Abang kata hang duduk kat atas lah, saat ni hang tak boleh bangun. Hang nak jadi moderator, kawan-kawan hang ni banyak ni, mereka ni bawa banyak soalan ni.
Mereka kata, Dr. Mazhar hang kena tahu dia pada BM. Suami saya kata, saya nak duduk sebelah orang BM, dia tu orang BM, Kubang Semang. Tu dia. Habak Mai. Lepas tu, keluar dah lah saya ni Penang tu lah. Sorry very much. Sorry very much. So what happened? Bila Datuk mengemukakan banyak buku-buku tentang hak seorang wanita, hak beragama. So itu membuka minda kami. Rupanya kita ni bila dah reaching 70 ni, we are looking for that. We are doing a lot of mistake before, but now bila reaching 70, ramai kawan-kawan kata, aku nak tanya banyak soalan ni, cukup ke jam ni? Nah lah ni dah 9, dekat ke 10 ni. Kita ada setengah jam, dah 45 minit nak bergambar lagi. Jadinya ada yang nak pergi hambat train, ada nak pergi hambat kereta api, ada nak pergi hambat kapal terbang, ada nak pergi hambat ETS. Ada nak pergi siang pula tu lepas ni. Ada nak pergi Langkawi juga lepas ni. So bila kita tengok apa minda tajdid tu, kami rasa kami inginlah mengemukakan beberapa soalan untuk Datuk. Bila pengalaman Datuk berada di arena antarabangsa tu, kami merasa sesuatu yang kami ingin dapat dalam masa yang singkat daripada pengalaman Datuk. And we heard about you punya perkampungan sunnah is coming soon, and we wish that we can follow. Yeah, all of you are invited because very soon, just this coming Friday, starting this very packed program, starting from morning, after subuh, that immediately we start ada ni sampai pukul 9 malam. Then tapi satu orang tu boleh sikit lah, ada nak keluar minum duduk. Tapi very packed and thousands, so many people coming every year. This is yang dah ke-11 lah. So all of you are welcome. Maybe the Fadila can arrange your accommodation because that time memang full lah pelih ni. Semua yang ada yang ni you are invited. And this time our tema, we have different tema every year. This time adalah tentang zikrullah. Zikrullah. And jadi that we learn, insyaAllah we will learn apa itu zikrullah, macam mana dilakukan, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi tak buat, apa yang jangan kita buat, apa yang patut kita buat, bagaimana. So this is very important, especially ialah semua kita. Saya pun dah di Musiri lah. Siri kan, itulah kami semua duk tengok lah Datuk punya blog. Rupanya 1955 muda lah tu. Banding dengan orang sebelah tu tak berapa muda. Saya bukan 55. Saya 71. 1971. Hijri 73. Hijri 73. So kalau kami ni Hijri ni kami dah 71. Campur 2 tahun kan. 69 campur 2 tahun, kita ni dah masuk siri 71. Jadinya kami ada beberapa persoalan yang dikemukakan untuk Datuk. So boleh tak kita ringkas dan cepat supaya Datuk boleh respon very fast. One more thing, ramai kalangan kami, anak-anak mereka dah mai dah pada perkampungan sunnah yang ke-10, yang ke-9. Tapi kami tak tahu siapa yang biasa mai perkampungan sunnah. Nah bisa mai dah. Tapi anak-anak kami yang generasi muda, mereka very excited and teruja, register yang awal nak mai sini, book hotel-hotel habis penuh. Anak saya lah salah seorang tu, dengan anak saudara, anak penakan semua duk mai ni. Jadi kita pun ajaklah telefon-telefon, mailah duduk mana-mana, jangan miss the perkampungan sunnah 22nd to 24. 22nd to 24. 24 to 26. 24 to 26. 24 to 26. InsyaAllah kita yang dah ada kat sini, call anak pinak kita. Di Masjid Alwi. Di Masjid Alwi. Dah kemah kami tengok dah penuh dah, Datuk. Kemah semua dah pasang penuh dah tu. InsyaAllah kami tadi pagi subuh kat sana kat Masjid Alwi penuh dah semua. Dah booking.
Nasib baik abang pergi tengok dia ada laporan lah tu. Dia abang. Dia dah WhatsApp semua anak cucu dia tahan Puan Mai. Mahal Puan pergi duduk juga. Datuk nanti nak sampaikan ni kat perkawinan sunnah. Ni kira macam kita punya RU lah yang ke-10 nak masuk RU 11. Okay, soalan pertama yang kita nak ni ada tadi dalam bas duk tanya-tanya tu. Maybe siapa yang ada soalan tadi? Min. Dengar Min. Silakan Min. Assalamualaikum. Dan isteri. Sebenarnya bukan soalan saya. Ada sahabat saya. Tapi dia gagap sikit nak cakap. Jadi dia suruh cakap. Sebenarnya apa yang Datuk cakap tadi memang relevan dengan soalan saya lah. Soalan kami ni semua. Dah sampai hampir pada 7 siri. Maknanya dah senior citizen yang dah nak masuk ke alam. Hampir ke alam yang lain tu. Alam barzakh. Macam yang Datuk katakan, memang kita ni banyak buat kesilapan. Alhamdulillah, Allah dah buka hati kami semua, insyaAllah, untuk berubah, bertaubat. InsyaAllah, continuously sampai tutup mata lah. Tak, soalannya macam ni je. Agak materialistik lah kata kawan kita. Kita ni selalu nak yang minimum tetapi nak maksimum. Faham tak? Maknanya dalam keadaan fizikal kita yang lemah, yang dah tak mampu nak pergi belajar, kita nak buat amalan yang senang, yang simple, yang minimum, tapi kita dapat keredaan Allah, ganjaran yang besar untuk kita bawa pulang kepada dia. Jadi mungkin Datuk boleh bagi tips ke apa-apa amalan yang terbaik untuk kita dalam season ni nak buat dalam keadaan fizikal kita yang lemah dan tidak mengizinkan. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Cakap pasal amalan ni kita semua nak amalan. Bukan kata it's not saya yang terbaik, tapi saya akan cuba fahamkan tip untuk kita selalu berfikir kita kadang-kadang oleh kerana kita terlibat dengan kehidupan ni, kita fikir hubungan kita dengan Allah ni kadang-kadang macam hubungan seorang pekerja dengan majikan dia. Banyak buat overtime dapat lebih. Dia bukan begitu. Hubungan manusia dengan Allah ialah hubungan akidah. Apa yang ada dalam keyakinan dia, yang merasai, yang beriman di atas segala yang Allah beritahu padanya, merasai tentang kewujudan dan kebesarannya, keagungan dia, khusyuk kepadanya, ingat yang sentiasa mendalam padanya, amalan qalbiyah, jantung hati itulah merupakan core kepada segala amalan. Maka dengan itu, solat 2 rakaat dengan penuh khusyuk dan insaf lebih baik daripada 10 rakaat yang tak ingat apa. Sedekah 10,000 yang mungkin nak untuk orang nampak, dengan satu orang miskin yang mungkin dia ada RM10 je dalam poket dia, itu pun sangat banyak pada dia, diberi dengan segala keinsafan dirinya, dia lebih baik di sisi Allah daripada yang banyak itu. Kerana memang amount memainkan peranan sometimes, but not always about amount. Not always about quantity. It's about quality. Sebab tu, maka kita akan tengok. Mungkin orang akan tanya, saya selalu repeat hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tentang bagaimana Allah mengampunkan pelacur yang bagi minum anjing. Kalau kita fikir, kalau bagi minum anjing pun dah dapat keampunan, aku bagi makan kat masjid, lagi banyak lah. Logiknya. Tapi it's not about dia bagi makan anjing tu, bagi minum anjing tu. Tetapi tentang diri dia. Ketika dia memberi minum anjing itu dengan segala keinsafan di atas kelemahan dan rasa hinanya dia di hadapan Allah. Sehingga dia rasa, aku patut bagi pada anjing ni. Aku pun banyak buat salah. Banyak segala mudah-mudahan kelemahan aku, Tuhan.
Tuhan ampunkan. Kerana ketika dia memberi itu, dia telah memberikan dengan segala keinsafan diri dia. Yang mana ramai orang tak boleh buat. Ramai orang boleh bagi, tapi dia tidak boleh bagi dengan segala kerendahan dirinya dan keinsafannya di hadapan Allah. Ramai orang boleh salat, semayang 10 rakaat, tapi dia semayang pergi begitu saja. Dengan orang yang bangkit salat dengan penuh makna bagi setiap pergerakan dan perkataan yang dia benar-benar mengingati Allah. Itu tidak sama. Maka Allah jadikan biasanya orang-orang yang lebih tua setelah melalui pengalaman yang banyak, kesedihan yang banyak, Allah jadikan padanya itu kekhusyukan yang banyak. Mudah-mudahan. Jadi doanya lebih mustajab. 10 kali doa dengan seorang yang berdoa dengan penuh ingat dan pasrah pada Allah. Man yujibul muttarra idza da'an. Siapa yang akan menyahut doa orang yang muttar, orang yang dalam keadaan tertekan dan terpaksa apabila dia berdoa? Allah. Tapi kalau kata ya amin, amin ya Allah, ya amin. Berapa ramai orang berdoa, terutama dalam majlis makan. Macam minta apa aja kat Tuhan ni. Tapi apabila satu orang angkat tangan dengan penuh keinsafan, rasa rendah diri pada Allah, Allah terima doa dia. Sebab itu maka walaupun banyakkan ibadat itu memang disuruh, tetapi yang berkualiti. Pada umur kita yang mungkin pergerakan kita tak banyak, mungkin tak banyak perjalanan kita boleh buat. Tetapi yang boleh kita buat satu benda, mengingati Allah banyak-banyak. Ingat Allah tak perlu tenaga. Tapi ia memerlukan jantung hati yang sejahtera. Ramai orang boleh buat banyak benda tapi dia tak ingat Allah. Boleh belanja hebat tapi dia tak ingatan pada Allah, tidak ada. Sedangkan Allah kata, aqimus salata li dhikri. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Maka pada masa ni bagi ingat Allah banyak-banyak. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Boleh diucapkan oleh manusia di mana saja berada. Dan bukti benarnya wujudnya Allah dan agamanya, bila kita selalu melazimi zikir, kita akan terasa kemanisan zikir itu dalam diri kita. Sebab itu lazimi zikir. Fazkurullaha kathira. Ingat Allah banyak-banyak. Walaupun nak solat banyak-banyak berdiri tak larat, tapi ingat dia banyak-banyak. Adalah sesuatu yang mungkin, sesuatu yang boleh kita buat. Ingat dia banyak-banyak. Jadi di mana saja kita duduk, kita istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan. Kerana pergerak ibadat ni ada anggota. Ibadat ni ada jantung, hati, lidah dan juga anggota. Kalau mungkin badan tak larat, lidah larat. Tapi semua itu tidak memberi makna jika jantung hati kita tidak. Saya guna perkataan jantung hati sebab Quran guna qalb itu jantung. English betul, heart, in my heart. Melayu, hati. Hati ni liver. Liver dia. Liver boleh derma. Ha? Ya, tapi betul. Ya, heart. Liver lain. Semua benda in my heart. Orang Melayu terjemah in my heart. My heart in my heart dalam jantung. Kalau dia kata heart attack, serangan jantung, tapi in my heart dalam hatiku, itu salah.
So what like Dr. Mazla said, we have to be really khusyuk and tawaduk and really concentrate and focus lah. That is the main point that we lacking in our lives sometimes. Another thing is, Datuk, some of our friend ni dah tak potong dah duit income tax. Saya dah pencen kan. Dah ni adalah duit pencen sikit-sikit tu bayarlah apa nama zakat. Ramai nak tanya ni dekat doktor ni macam mana ni. Siapa nak tanya pasal Zakat perleh. duit zakat. Dia cakap perleh pula. Kat mana-mana je lah. It's okay. Saya pun nak jawab sikit tentang zakat perleh ni sebab ada isu sekarang ni. Kerana mereka ni rakam lagi pun. Saya ringkas ini mungkin yang nak dengar pun tak apa, tapi untuk mereka ni dapat buat potongan nanti saya tak payah. Sekarang ni ada isu sikit tentang zakat perleh ni bunyi mata. Dia actually-nya from perleh side tidak ada isu. Zakat ni kita tahu ada 8 asnaf yang layak menerima zakat. 8 asnaf ni yang fuqara, masakin dan seterusnya. Orang fakir, orang miskin dan semualah. Fisabilillah, orang berhutang, ibnu syabil, semua yang ada dalam tu. Apabila satu orang layak menerima zakat, misalnya orang miskin, kita bagi kat dia, katalah nak 10,000, dia miskin. Adakah kita dari segi syarak, adakah kita wajib monitor makcik nak beli apa? Makcik nak beli garam ke, makcik nak beli apa? Ikan ke, baju. Makcik pergi bagi kat cucu dia pula. Kita bagi kat dia. Even kalau dia bagi kat cucu dia pun kita tak boleh question sebab tu telah jadi milik dia. Kerana dia adalah zakat recipient. Dia penerima zakat. Okey. Dalam senarai penerima zakat tu ada bahagian fisabilillah. Mereka yang ada aktiviti untuk jalan Allah. NGO yang buat sekolah, yang ada pusat dakwah, macam-macam aktiviti. Okey. Maibs ni, pertama saya nak bagi clear. Zakat ni bukan duduk kat mufti. Ada orang tanya, mana mufti perleh buat tanya. Zakat is not under my office. Saya tak ada kuasa pun dalam zakat ni. Nak mengeluar satu sen pun tak ada. Zakat ialah di bawah pejabat Majlis Agama Islam. Majlis agama lain. Mufti tak ada. Mufti hanya ada kuasa fatwa saja. Fatwa bagi tahu zakat boleh bayar. Kumpulan-kumpulan ni tak boleh bayar punya. Yang mana batal, yang mana sah, yang tu je. Itu pun jawatan kuasa fatwa. Tapi saya ambil tanggungjawab ni lah untuk saja respon kepada isu ni. Isunya ialah kerana di Perlis ni dia buat satu pendekatan. Pendekatan ni macam ni. Kalau satu orang tu bayar zakat, dia boleh untuk mencadangkan duit zakat tu diberi kepada pihak yang layak. Jadi kalau satu orang tu bayar kata 100,000, dia cadangkan supaya bagilah kepada sekolah agama sekian-sekian. Dia cadang. Kita terima, Maib salah, bukan pejabat saya. Maib terima cadangan itu. Akan bagi lebih kurang 50 ataupun 60% pada tempat yang dia cadang. Tapi duit tu bukan masuk kat dia. Masuk terus ke tempat yang dia cadang tu. Setelah Maib pergi dan menyemok tempat tu. Maksudnya, they are entitled to receive zakat. They are under the category of asnaf. Jadi, satu NGO ni, dia mempunyai rangkaian ramai. They approach so many zakat payers. Bukan Maib, dia yang pergi. Dan dia kata, tuan, kawan-kawan dia orang, pergilah bayar kat Maib. Nanti cadanglah supaya bagi kepada kami. Bagi kat kami tu NGO dia.
It's not individu. Kerana NGO dia ada aktiviti asnaf. So, bila dia cadang, Maib tunaikanlah hasrat tu. Tapi oleh kerana ramai orang yang dia approach, dia dapat banyak. Dia dapat banyak. Dia tu bukan individu, dia tu NGO. Dan kita juga mengambil kira aktiviti dia yang banyak. Dan dia walaupun secara syaraknya tak perlulah kita macam orang miskin tadi, kita tak perlulah cek, ya. Kita tetap, Maib ni tetap minta setiap tahun apa yang you belanjakan. Dia bagi report. Of course, Maib has no power untuk audit dia. Tapi dia bagi report dan dia ada auditor dia, kata kami belanja ini. So, it's good lah. Maib itself, every year, sudah berbelas tahun menerima audit tanpa teguran. Dari segi audit, clear. Cuma lately, ada orang kata, mereka yang terima NGO tu, di dalam pengurusan NGO tu, katanya ada yang tak kena. Macam ni lah. Kita bagi kat makcik tu supaya, ni saya tak kata NGO tu tak kena, saya nak bawa contoh. Kerana dia masih under siasatan. Kita bagi kepada makcik tu supaya kerana dia miskin. Rupanya makcik tu bagi kat cucu dia pergi beli rokok. Tapi kita bagi 10,000. Mungkin hak rokok tu RM20 lah kot. Adakah itu menyebabkan kita boleh dituduh menyalahgunakan zakat? Kita tak. Kita bagi dia tak layak. Kalau tu makcik tu tak pergi beli lauk, makcik tu pergi berjalan makan angin, yang tu makcik tu punya hal lah. Tapi masa dia main tu, kita check dia memang miskin lah. Understood tak maksud saya? So, itulah pada dasarnya hal yang berlaku. Jadi pada sisi Maib, syarat cukup. Aktiviti ada. Dan benda ni bukan setahun. Sudah 20 tahun saya rasa. Dan mereka follow. Suddenly some pihak claim. Kononnya dia orang ni ada salah guna. Saya sendiri personal telah panggil mereka. They came to my house. Walaupun ini bukan di bawah urus takbir pejabat saya. Tapi saya ambil inisiatif, panggil pihak-pihak yang sekarang ditahan ini, saya tanya mereka apa yang berlaku. Mereka kata bahawasanya, ada beberapa perkara. Saya sebut supaya nak. Mereka kata yang pertama ialah, of course, dia approach thousand and thousand, saya tak mau sebutlah nombor dia, sebab ni mungkin confidential dia punya. Zakat payer ni, dia bukan dia pergi collect kat mereka. Dia hanya mencadangkan. Kerana dia tak ada kuasa collect zakat. Dia has no power to collect zakat dalam state lain. The zakat payers, they themselves come to police untuk bayar. Bila dia datang untuk bayar, dia approach mereka. Tapi oleh kerana dia approach ni ramai, dia atur, dia tolong isi borang ke apa, saya tak tahulah. Itu dia punya hal. Bila NGO tu dapat balik duit tu, dapat duit, bukan dapat balik, dapat duit yang pembayar zakat cadangkan tu, NGO tu bagi kat sekolah dia, bagi kat aktiviti dakwah. Tapi some amount, NGO tu bagi kepada kumpulan yang tolong buat ni. Tolong admin ni. For me, layak tak dapat kalau orang tu kerja? Dia bukan amil. Dia bukan amil Maib. Dia bukan. Dia macam ni lah. Saya ada sekolah. Satu orang telah pergi jumpa satu orang kaya supaya habaq orang kaya tu bayarlah zakat kat Maib supaya Maib bagilah kat sekolah saya. Lepas tu kawan tu pun bayarlah zakat kat Maib. Maib pun bagilah 600,000 kat sekolah saya. Saya pun teringatlah rupanya si Mat ni dah hari tu tolong susah payah pergi jumpa orang kaya. Saya panggil Mat tu, daripada 600,000 yang saya dapat, saya bagi kat bayar tukang kebun, bayar cikgu bagi apa. Nah, Mat ambil 2,000. Boleh tak dia ambil? Boleh tak? Dia buat kerja tak? Dia buat. Okey.
Soal dia ambil, patutnya tidak timbul. Then, bukan Maib yang bagi. Sekolah tu yang bagi. Bukan Maib yang bagi. NGO tu yang bagi. Cuma orang kata sekarang, dia dapat banyak. Banyak ni, saya pun tak tahulah. Yang ni, saya tak mau masuk campuran penyiasatan tu lah. Kemudian katanya duit itu ada dilaburkan. Tapi saya tanya, hampa labur buat apa duit tu? Dia kata tak. Kami buat hospital Islam. Memanglah kena guna duit. Tapi hospital memang dah, katanya lah, memang syarikat. Hospital bukan ni. Kena ada pelaburan dalam tu. So, many things yang anda bagi, saya tak tahu. Okay. Saya nak cerita macam ni. Kalau saya kata kat Mat ni, Mat, pergilah cari orang yang boleh bayar zakat dekat Maib supaya Maib potong bagi kat sekolah saya. Mat pun kata, boleh, saya ada 5 orang. Mat pergi carilah. Kalau sekira Mat dapat, mereka bayar kat Maib, Maib bagi kami bagi upah kerja Mat 3%. Contohnya. Pasal dia buat kerja, bukan senang tinggal kerja kan. Dia buat. Kalau saya dapat 100,000, saya bagi kat dia 3%. Berapa 3%? 100,000 daripada 3%. 3% dari 100,000 apa? Oh, ingat lama pencen lupa kira. Okey. Okey. Jadi 3,000. Cumanya, kalau Mat tu pergi cari terlalu ramai, 3% yang saya janji tu, daripada kalau 100,000 memang 3,000 lah. Tapi kalau 1,000,000, Mat dah lebih dah. Tapi janji saya 3%. Mat dengar 3% tu, pergi cari semua orang yang bayar zakat. Dan Mat dapat banyak. Adakah Mat telah rasuah ataupun tak? Tidak. Bagi saya tak ada isu lah. Cuma inside punya Mat punya cerita duit ni macam dia duit, let kepada SPRM nak je. From Maib side. So saya dah tanya Maib. Mereka kata, ni mufti, biasalah internet, mufti Perlis telah lesapkan duit. Zakat ni bukan duduk pejabat saya. Dan tidak ada siapa pun di dalam Maib tu yang berkot. Saya boleh bagi tahu tuan-tuan, bukan kerana saya di Perlis. CEO Maib ni saya rasa mempunyai gaji yang paling rendah dibandingkan semua pusat zakat yang ada di Malaysia. We are not government actually. Dia majlis ni dia tidak government. Dia separa sikit. Dia di segi Maib tu government lah, tapi dia bukan federal, dia kuasa di bawah kuasa raja. State. So isu tu. Then sekarang ni apabila dikatakan grup NGO tu disiasat, so dia ingat Maib ni yang telah pergi ambil duit. Macam katalah, kita bagi kat satu orang miskin 100,000 untuk dia buat rumah, dia tak pergi buat rumah. Andai kata dia tak buat rumah, dia pergi beli motor ke apa, pergi beli kereta ke apa, orang kata pusat zakat telah menyeleweng. Pada kita tak, kita bagi kat dia betul untuk dia buat rumah. Dia juga tak ada rumah dan miskin. Kemudian kalau dia pergi beli kereta, that is not our business lah. Tapi kena buktikan lah. Adakah semestinya bila dia ada kereta tu memang dia beli duit zakat? Ataupun mungkin dia ada duit lain. Bila mereka tengok ada, saya tak kenal. Saya personally tak kenal dengan semua yang tu. Cuma saya kata macam tu, kita ni pegawai-pegawai kerajaan yang sebahagian ni semua swasta dan adakah berarti kalau sesuatu benda yang kita miliki tu mesti semua daripada duit tempat kerja kita? Mungkin kita kerja tertentu tapi kita juga ada bisnes lain. Kan? Itu semua kena dibuktikan. Whatever, saya jawab sikitlah benda ni sebab it's not under my administration.
tak ada kaitan pun dengan pentadbiran di bawah pejabat mufti. Zakat ni 100% bawah, tapi bawah MAIB, sebuah majlis. Dan majlis ni di bawah institusi istana. Dan istana alhamdulillah, saya lihat, saya duduk saya anggota majlis, saya tak pernah dengar lagi siapa-siapa yang ada kepentingan dia, projek dia ke apa, yang diluluskan kerana dia dalam tu. So far saya tak pernah dengar. Maka itu sikit lah pasal orang tanya zakat. Tanya lain habis masa. Ni pun ada depan you nak tanya banyak soalan. Tak apa. Dalam perkembangan dunia hari ini, terutamanya dalam konflik perang US dengan Iran, apa peranan positif umat Islam dalam hal ini selain berdoa? Ini akan jadi panjang jawapan ni kan, tapi saya ada ceramah saya tentang ni. Cumanya ini adalah satu keadaan yang mana kita sedang lihat apabila orang Islam seperti yang disifatkan Nabi. Nabi kata, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu amin qillati nahnu yawma idhin ya Rasulullah. Qala la, bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghusa ka ghusa'il sayl la yaqdhafanna Allah fi qulubi adu la yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhafanna fi qulubikum al-wahn. Qalu wa mal wahnu? Qalu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maksudnya apa? Nabi kata nanti umat lain akan berpakat untuk mengambil tindakan pada kamu, untuk bully kamu, untuk tindas kamu. Seperti mana orang semua berpakat ataupun pergi kepada satu bekas makanan. Qas'ah ni bukan makanan dulang Arab ni, Ustaz tahu. Bila tengok dulang besar tu ramai pakat nak pergi makan. Macam itulah Nabi kata kamu akan dilakukan. Semua orang pergi bagi kamu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sahabat tanya, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Sebab masa tu kan kita orang Islam sikit lah. Sahabat tu tak banyak, tapi taklah sampai seteruk tu kena buli. Heran sahabat. Sikit lah. Nabi kata, bal antum yawma idzin kathir. Masa tu ramai orang Islam. Walakinnakum ghusa ka ghusa'is sayl. Tapi kamu itu seperti mana buih ataupun sampah sarap di dalam air, di atas air. Buih ni, sampah sarap air ni, dia bukan ada pegangan. Dipukul oleh ombak ke kanan, ke kiri, kan. Macam semua umat Islam. Bahrain, Saudi, negara semua ikut. Hak ni ikut Trump, saya ikut ni. Hari macam tu. Tak ada siapa yang ada pendirian agama ni. Banyak tapi tidak. Umat yang lemah. Allah kata, la yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Allah tarik daripada dada musuh kamu perasaan takut kepada kamu. Dulu orang takut tentera Islam bila sampai, umat Islam ada orang gerun. Dengar Islam nak gerun. Walaupun Islam ni bukan conqueror, opener. Kita tak pergi bunuh orang, pergi membebaskan. Tapi orang gerun dengan kekuatan tentera tu. Walaupun jumlah tentera sikit, tapi dia geruni. Tapi Nabi kata Allah tarik yang tu. Tak ada dah. Semua orang tengok
orang agama lain, satu tentera Israel bagi Jesus punya patung tu, Israel minta maaf kepada seluruh orang Kristian. Dia hantam semua, masjid pecah apa semua, tak ada satu dia minta maaf. Mereka bunuh Gaza semua tiap hari, tak ada siapa yang minta maaf. Dunia Islam ni, kita jadi takut kalau harta dalam negara kita lah, ambil tanah buat rumah ibadat ikut suka, tak ada minta maaf, minta duit lagi. Kalau surau silap sikit lah, tersilap dah sikit, kena, itu ada siapa tu, DJ apa cakap apa, sampai kena pergi minta maaf di kuil. Punya teruk. La yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Tuhan cabut kegerunan kehadap kamu daripada dada musuh-musuh. Wa la yaqdhafanna fi qulubikum al-wahan. Dan Tuhan campakkan ke dalam dada kamu wahan. Sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wahan tu apa wahai Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia dan takutkan mati. Cintakan dunia. Bukan agama ini anti dunia. Tapi cinta dunia yang mengatasi segala-galanya. Orang tak mau bercakap benda yang benar kerana takut nanti dia bersalah. Memalukan. Hatta orang yang bukan beragama Islam, negeri-negeri barat, walaupun pemerintahnya, dasar polisinya berbeza, buat demonstrasi yang begitu besar, pantah apa yang berlaku di Gaza. Spain lebih berani daripada negara-negara Arab. Hungary lebih berani lagi semalam. Kata kalau Netanyahu mai, aku tangkap. Dia orang risk their position and their interest to say something right. Tapi orang Islam ni, ada sikit jawatan ni kita kata, kena kata punya, tak boleh saya tak boleh kata, saya nanti tergugat kedudukan saya ni. Dan kebanyakan macam tu. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, dan takutkan mati. Masalahnya, dunia pun tak dapat setara mana pun orang Islam. Allah denda betul-betul. Dan mati. Ketika orang Islam tak jadikan dunia duduk dalam dada mereka, dan mereka tak takutkan mati, dunia berada dalam genggaman orang Islam, dan mereka tak mati. Maksud tak mati kerana diinayai oleh musuh. Mereka mati dengan segala kemuliaan. Itu adalah, that is our situation sekarang. So apa yang kita patut buat ialah, kita individu tak boleh buat apa. Ini suatu peperangan yang membabitkan berbagai peringkat. Itu bukan masalah Amerika dengan Iran. Regardless isu Iran, isu apa. Tapi Gaza, orang kata, itu Iran perang, buat apa kita? Okay, let's say lah Iran pasal Syiah lah apa. Ni yang Gaza ni. Apa kita buat? So, bagi orang awam yang tak ada apa, memang dia tak ada apa, melainkan dia hanyalah, pertama, dia berdoa pada Allah. Kedua, dia berazam, ya Allah, kalau aku diberikan ruang untuk bela orang Islam ni, aku akan berlakukan. Cuma aku tak ada ruang. Nabi kata, man mata walam yaghzu walam yanwil ghazwa, mata ala syu'batin min nifaq, dalam hadis Muslim. Siapa yang mati, tidak pernah berperang, tak apalah, tak boleh berperang, tapi tidak pernah berniat untuk berperang, mati di atas cabang daripada kemunafikan. Kita memang tak boleh perang. Pasal zaman dulu orang Islam perang, bukanlah orang perempuan. Tak boleh nak menyumbang juga pada peperangan untuk membantu orang Islam, kerana kita tak ada ruang. Tapi kita berazam. Kalau Allah buka jalan, kita buat. Setakat Allah tak buka jalan, kita doa. InsyaAllah. Okay, terima kasih.
rasa tu macam nak mencuri kita lah. Ada lagi dua. Cepat lagi satu. Dia ada lagi dua. Saya juga dari Kuala Lumpur ni saya rasa saya pada semua perbezaan tu perkara. Di Kuala Lumpur ni kalau kita duduk dengan kawan tu soalan akan timbul apa mufti buat. Dia result selalu akan berkata apa mufti berlaku. Jadi soalan ni biasa bagi saya terima dan saya juga kadang-kadang bertanya soalan yang sama. Apabila kita sebut satu nama mufti ke apa, mufti ni berkata demikian. Maka tiba, mufti yang kontroversial tu. Ada satu level lagu baru. Jadi sebenarnya apa yang saya nak cakapkan di sini adalah apakah peranan mufti-mufti bersama-sama mufti, membela mufti-mufti dan membawa ke satu anjakan dari segi masalah. Contohnya yang kami bincang semalam ialah dunia hiburan. Dunia hiburan yang menjadi satu utama muda-mudi kita. Sebenarnya itu pengaruh paling besar sekarang, pengaruh TV. Jadi ikutan anak-anak muda tu lebih banyak kepada dan lebih malang ibu bapa menjadi penggerak sama untuk anak-anak menjadi satu penghibur. Maka timbul apa peranan mufti di dalam perkara ini. Lagi satu ialah apa peranan mufti dalam masalah hukum hakam ni yang ada yang ekstremis. Dia orang normalization Yes. kan benda-benda maksiat dia kata normal lah takkan nak Okey. drama okey pun. Malaysia ni pertama, Malaysia ni ada banyak mufti. Setiap negeri ada mufti. Puan daripada mana? Kenal mufti Johor? Ada? Okey. Kalau ikut mufti ramai, lebih ramai lagi, Saudi pun satu mufti ya. Kalau semua mufti ni bercakap bagi isu-isu yang berlaku dalam masyarakat, membantah apa yang tak patut, apa yang tak kena dia cakap, rasuah ke apa ke, semua dia bagi. Mereka bercakap benda yang betul. Banyaklah 14 kalau cakap. Ramai pun cakap. Bayangkan kalau mereka semua cakap. Nantilah saya kata. Kenapa bercakap? Jadi sekarang ni, orang Johor kena bagi mufti negeri dia bercakap. Orang Melaka kena bagi mufti negeri dia bercakap. Orang Selangor kena bagi mufti negeri dia bercakap. Semua orang Perlis pun kena bagi mufti negeri dia bercakap. Bercakap. Walaupun dari segi teritori itu lain-lain lah. Tapi bercakap lah. At least masyarakat tahu. Mufti has no power untuk mengubah undang-undang. Tapi dia ada pengaruh untuk memberikan pandangan dan juga dia ada juga pengaruh di dalam menentukan perkara-perkara yang boleh di bawah mahkamah syariah ataupun di wewenang syariah. Tapi orang akan dengar, orang akan respon kalau mufti kata. Tapi mufti kena berkata-kata. Tapi nak suruh mufti Kedah nak suruh mufti Perlis cakap, mufti Perlis nak suruh mufti Johor cakap, tak boleh ya. Kan? Macam kita kata, mana menteri besar semua pergi? Macam tu lah kan. Mana dia semuanya orang kena untuk menjalankan peranan dia. Dilantik oleh raja-raja negeri masing-masing, kuasa-kuasa negeri masing-masing, tapi semua telah mempunyai posisinya dan semua mempunyai tanggungjawab. At least say something. Say something. Bila tengok satu benda tu dah tak kena dalam masyarakat,
Tak bolehlah mufti Perlis pergi kata, saya tahu benda ni tak betul, tapi kalau saya kata sekejap lagi mereka tak sambung kontrak saya pula. Tak boleh lah. Tak bolehlah mufti Perlis pergi buat macam tu. Dia kena cakap lah. So, rakyat kena suruh dia cakap. Ha? Kena buat macam Ahmad Nisbu kata tu. Lain kali kalau orang suruh cakap, cakap. Masa kecil, macam tu lah. Saya rasa antara bukti-bukti yang paling menonjol sekali Datuk Dr. Mazhar lah. Apa benda itu dicakap, orang menggunakan kan. Jadi yang kemudian sekali ni tentang GISB, apa yang matlamat utama yang kita kena bertindak tu, dan adakah matlamat tu tercapai? Setakat ni proses pemulihan sama ada dari segi akidah atau kesan sampingan dari segi perniagaan ekonomi diorang tu, adakah dapat dibantu dan diperbaiki? Ada tak usaha-usaha untuk membantu mereka? JSB ni dah, isu ni dah banyak tahun. Isu JSB ni bukan pada Perlis, dia tidak begitu mengancam sebab tak begitu ramai. Tapi apabila isu ni telah jadi isu negara, pihak yang membuat kajian dan bukti-bukti, mereka yang terbabit, mereka datang ke Perlis. Saya antara orang yang awal yang tak mau ambil tindakan. Tapi setelah saya mendengar pembentangan, melihat pada bukti-bukti yang ada, lalu saya meminta supaya pihak polis membuat siasatan. Dan dapatan polis juga, seperti mana yang disiarkan di media, sama. Tentang isu-isu yang dibangkitkan, isu-isu yang dianggap bagaikan perhambaan pada manusia. Dan rasanya mereka pada satu peringkat, ramai yang telah berjaya dikeluarkan dalam keadaan tu. Termasuklah isu-isu yang dibangkitkan, yang membabitkan cerita bagi minum itu, ini dan budak-budak penganiayaan. Dan ini bukan dapatan negeri Perlis. Ini PDRM yang buat pendedahan dan membuat operasi ketika itu. Cumanya PDRM, of course lah, di peringkat dia hanyalah ambil tindakan. Follow up tu kena masyarakat Islam sendiri. Orang kata, kenapa musnahkan satu perniagaan? Saya dah sebutlah banyak. Nak berniaga ni, boleh berniaga kalau sekiranya betul. Kalau kita berniaga begitu berjaya sekali, tetapi buruh yang digunakan itulah budak-budak. Berapa banyak company-company yang diboykot dalam dunia ni kerana walaupun nampak produk dia tu merata, tapi menyalahgunakan tenaga manusia. Budak-budak yang tak dibayar gaji, orang-orang yang tak dibayar ni dihimpunkan duduk di satu rumah asrama. Kalau kita ada satu perniagaan yang 1,000 orang pekerja kita tak bayar gaji, memanglah kita boleh untung. Macam sebahagian perniagaan di India dia apa. So, kita tak boleh kata yang dikatakan Islamic punya bisnes itu kerana dia pakai kopiah, dia pakai baju Melayu, dia pakai jubah, lepas tu dia baca bismillah. Tapi sistem itu mesti adil. Bayar gaji, tak inayakan budak-budak, budak-budak boleh pergi sekolah. Kan? Kalau kita pakai kopiah, pakai ni, tapi kalau
kita tak tunaikan perkara-perkara asas ni, artinya itu tidak Islamik. Dan orang kita, oleh kerana orang Islam ni lemah dalam ekonomi, kita tengok hal itu, kita terpaksa macam akui. Tapi sebenarnya saya rasa, apa dia, kalau betul, mesti ada pembayaran zakat yang banyak. Mesti ada impact ekonomi. Impact ni apa? Kalau hanya satu kumpulan saja. Itu tak apalah, itu cumanya tadi dia follow up. Majlis-majlis tindakan mengharamkan JSB ni bukan Perlis ya. Semua negeri keluarkan fatwa yang sama. Ada negeri JSB dia lebih ramai. Di Perlis memang kita sediakan peruntukan. Kalau ahli-ahli JSB yang susah, yang telah keluar bekas nak memulakan hidup, mereka boleh untuk mendapatkan bantuan zakat. Cumanya ada mereka ni, saya dipahamkan daripada apa yang mereka terang. Saya tanya budak-budak tu, kenapa kamu tak keluar daripada dunia kamu tu? Dia kata dia tak tahu nak keluar. Sebab mereka tu daripada Al-Arqam dulu, mereka tak boleh keluar. Mereka family, mereka born there, duduk dalam kumpulan tu. Mereka tidak ada rumah, mereka nak rumah. Mak bapak mereka pun duduk dalam kumpulan yang share semua tu. So mereka ditentukan, nak jumpa suami isteri pun ada masa yang ditentukan. Anak-anak nak membesar di mana pun ditentukan oleh jamaah. Jadi mereka tak tahu, dia bila mereka cuba lari keluar, mereka gagal untuk hidup kerana mereka tak ada kontak sama di luar. This is very complicated cerita. Ini ialah nature kepada semua organisasi yang dia punya pembinaan dia punya pengaruh dia itu sampai ke peringkat kultus, cult. Kultus. So, dia tak boleh. So, they don't know how to live. So, memang perlu, tapi ini bukan berlaku di dunia Malaysia saja. Di Amerika, ada hal yang sama macam tu juga. Actually, masyarakat dan satu lagi saya nak sebut, kita semualah. Ni untuk rakaman, ni untuk tengok. Bila kita tengok, kadang-kadang orang kita, kita tengok satu orang miskin. Tepi jalan kan. Susah. Kita kata, ni mana kerajaan? Mana pusat zakat? Kita pun tanya, hang mana? Takkan orang lain saja yang kena bagi bantuan? Hang tak bagi bantuan? Macam tu kan? Bila orang tengok kata kerajaan buat salah, misalnya berlaku di negeri lain, oleh kerana tadi sebut Mufti Perlis, popular saya tak pasti serah mana. Tapi, bila apa-apa berlaku, artis mai kat Malaysia, mana Mufti Perlis? Mufti Perlis duduk kangap lah. Berlaku di KL. So, maksudnya ialah, patutnya tanya tu kita mau tanya dia, hang mana? Why you always, kita tanya, kita mesti juga mengambil peranan. Kan? Kita juga mesti mengambil peranan. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, masa menjudul kita time segalanya. Kerana perkongsian hari ini sangat bermanfaat bagi kami yang dah 7 series ni. Dan kami harap kami dapat datang lagi semula. Janganlah tolak kami. Kami nak datang lagi insya-Allah. Dan kami rasakan ada sedikitlah sumbangan dari ahli kami untuk wakaf ke apa ke di istana Datuk Mazhar. Silakan. Ada di Sebut surau. istana SPRM masuk. Dah mahligai bahagia. Mahligai bahagia di sini. Okey, silakan. Cik apa nama? Datin ada ni ada makanan bawah. Ya, okey. Ya. Segera. Oh ya. Tidak boleh jalan tu. Sempat pusing. Boleh masuk rumah saya. Boleh ambil gambar di rumah saya, insya-Allah. Boleh. Ini untuk apa kena aktiviti dalam surau ni?
Jadi kami kalau orang datang buat majlis apa boleh masuk lah. Kami jamu orang pun boleh lah surau ni. Saya rasa saya susah hati duit-duit ni bagi dia ni. Tapi kita kena catat lah nanti. Okey. Terima kasih.